Apa masalah kau? Sekarang ni orang banyak tempat, platform untuk bercakap, bagi pendapat. Okay. Tapi semua orang instead of untuk cuba memahami orang, their point of view, orang nak bagi respon je. Nak balas je, kena bash je kerja. Oh, so dia macam, tak betul-betul fikir apa dia nak. Cuba letak yourself in orang tu punya shoes. Cuba bagi example. Cuba bagi satu mostly on example. social media lah kan. Okay. Let's say tiba-tiba orang tu maybe road rage ke, ada some bad day, whatever. Okay. Maybe order salah ke, apa-apalah kan. It's Okay. very small thing. Orang bagi je some small comment kat social media, lepas tu terus bash punya panjangnya kena balik. Like, kesian orang tu just want outlet untuk bercerita. So the problem is bila dia luahkan apa masalah dia tu, orang akan take it the wrong way and then bash dia for whatever he or she is going through. Betul. So macam maybe kita boleh jadi a bit more understanding, memahamilah. Be positive. Yeah. So nanti orang nak cerita, there's no safe space. Okay, so are you saying that social media is macam too much negativity now? Orang sekarang nak macam be more opinionated, tapi dah bila you bash, sikit bash, then nanti orang yang paling loud lah je akan dengar. Tapi sometimes the problem datang daripada orang yang bagi opinion tu, dia tak, it's not a well thought opinion. It's not something yang dia dah fikir betul-betul. Dia just nak, dia tak puas hati, dia bash. Dia, aku nak luah kat social media. Betul. Betul. Tapi maybe dia ada juga, maybe dia cerita tu tak ada konteks. So orang tak faham. Orang tak faham the bigger picture. Yeah. Okay.